Jungannya langsung. Jadi ledo lagi. Cuma pelan-pelan lepon. Rodon watan itu kena jun tu. Ulang ni. Dapat tajam betul no. Anak pun jam biasa je betul. Tak kecil. Tadi kecil juga. Dua go, lega. Jadi dah dua kita minum. Langsung. Yo, mana tak tu. Tak apa. Ulang ni loh. Geraknya. Tak kecil. Dah tengki. Kena ha tamak tu. Mana cun? Ha. Maksudnya dapah je tak senang. Ha, berarti asal dia sok ini aja je. Jadi indah pandangan di situ. Baru je ni. Indah karena watak dapah hendak mutu. Mutu lagak gede je buka tu. Ha, ni lagak gede tu. Lagi tambah betul pula. Kaci ulangi dia kata. Ni perhatikan betul-betul. Puan variasi. Puan dia yang pas kah. Dah nak buat tak tengguan. Kaci ulangi. Tak, ni. Berarti tak. Yang badan-badan ni men. Tak. Kuda-kuda api men. Apa mana? Ni. Yang terdengannya, tulak kena umatnya. Apa? Yang kedua, citolom berat dalam. Atas citanya. Tu. Berat dalam kena rat. Ha. Atas dalam putra kena. Berat dalam. Ha, benar ke rat luar? Rat luar lawan. Oh kan? Bukan ada apa? Jenis yang kelih. Tu lah. Nya langsung. Sambilan tu urung berubah. Ha, jadi di tangki. Atas tangki. Atas tak nyoci. Ha, ci ulangi. Ya, tamang tu kena. Pakai tingkai saja. Pakai tingkai. Jangan nyawa betul. Pakai tingkai. Jangan lebih dia. Yang berubah je cici pelan-pelan. Yang gede orang urung. Yang cara berubah tapi payah ada pernah ada yang tu cici. Jadi untuk watak terpegat laga sama-sama je. Jadi yang kata tangki. Tak ada tangki. Yang tetamang kena. Yang tiga dengan tetamang kena. Tuut tengok tiga. Tak. Yang kata mak tengok yang tak tingkai. Tingkai kena. Yang payah fikir dia jika memang kalau lo. Watak rubah hidran yang kaki yang ni buat. Kaki yang cici tes buat kaki yang. You. Boom. Ha. Yang lagak rubah je. Ataupun nak gempam dengan punggung je langsung je. Berat lagi apa nak gedebong. Wajah nang mak dia je. Jadi lagak. Maka tengah le. Tapi tak pernah lo. Ni tak peragam tak le sambilan dah tengah istirahat. Tak ulang tak tanya berarti nya tengok posisi no. Dah itu tanya. Dah tangki tetap. Cuman hana dia tak pakai nyo. Tak cepat karena memang tak nak poh je. Jadi ini berubah ha. Apa nak? Mana? Ha, berarti ngonyo je langsung tangki tan luar. Rap nyu kata tamang. Tamang. Nyu jaronya jika tak mendung nyu jika tu. Nyu jaronya jika tak jaga. Si hana tak pedih nyu tamang. Baik fikir pakai jaronya nyu mesti tergedi poh tengok nyu jika ngan jaronya lom. Nya dah tinggal. Nyok kat cik kali dah tok mana? Bum dah tok terus tadi. Cik langsung rubah aja urus hamkan hang rubah. Susah mana? Nyang dengan kaki nya. Kita leh. Apa tu? Keput. Tolong. Kaki nya teman. Tingkat cik. Gedebung. Kaki nya teman. Hana he cik. Yang he awak kamu sagai yang pegot. Orang ran hana he. Jadi tak tangki je. Nya langsung tamang. Hino langsung je betul. Nya kak hino tego. Pam kak je betul. Pam pum tempau bum je gede rebak. Ataupun kamenan betul. Hino je cik. Pam je cik ataupun yang mana. Ya cik kata api tu je. Oh, pum api. Yang kena teknik. Apa harus dah kuat tadi. Ya. Kau boleh. Jom beri.
Yang ubay dah gede aja juga eh. Ha? Ubay dah gede aja. Betul. Baknya memang kata poh betul-betul lawan. Baik pegat-pegat tanggung hente mau beradra tu. Memang bersiga. Menang tetama trap. Langsung tiga ngan singkai je bila perlu. Nya singkai kau memang kau kenang dengan kenang yang kau sakit. Kenang bom je rubah. Ngan singkai je bertiga. Makanya lu pegah lu gerakan-gerakannya ngan bungong je. Itu big kedai watak tamulau. Kan gara-gara telah dia. Yang penting cara haji yang tu. Langkah satu sagai baju tu. Mana hak langkah? Ni ulung dia. Tu satu, dua, le, tarik, balik. Dua, tarik, balik. Dua, tarik, balik. Tandanya langkah. Serang dia juga. Lain bungong tu. Kadang musuh ai tu tinggal tinggi. Kena rak tujuk saja. Yang penting langkah betul tu aja. Nyo buat tabut nyo betul tu. Kaki dia tabut. Kaki dia boleh. Langkah yang plong je cik mesti langkah tu silap mesti. Boleh dekat cok silap. Fikir kan dah tu silap. Memang yo dah tu silap. Serak tabut. Serak dekat tu. Tak cok silap. Langkah plong langkah saya cik. Tak tajak sangat langkah le cik. Berarti langkah le tepat tu. Berarti tepat tajak. Kaki betul. Jom itu kurang kemudian.